kaum sekalian. Makan telur dengan icap. Telur pindang enak rasanya. Hanya diulur salam diucap, rasa riang dapat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan di Kebentas. Dari hati yang paling dalam saya menyatakan rasa terharu saya. Kerana pada tahun ini nak mengapa bila saya telefon kawan-kawan anda semua sama ada untuk berpidato ataupun untuk jadi juri, jawapannya mudah. Bukan mudah macam mana maksudnya? Ya. Ataupun insya-Allah. Jadi itu agaknya tanda-tanda. Okey. Pasal yang kedua saya patut buat sebab saya kerja sambil letak. Saya tak sambil letak. Waktu petang duduk berselfie. Bukan selfie. Di waktu petang bersuap foto. Anak bidan ikut bersama. Selamat datang ke pesta pidato Ramadan 2025. Ini pengacara tu nak tadi ni. Sampai begini. Dia terbuka kat sini. Dia dah ganggu emosi. Itulah rakan-rakan seperjuangan. Kita mulakan pertemuan kita hari ini dengan umum kita Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada petang ini. Sebab kita rancang ini terjadi, itu namanya nikmat. Namun yang terancang tidak terjadi, nikmat juga. Nikmatnya terjadi. Yang pada petang itu punya tema dia. Tema dia adalah keimanan dan cabaran. Baik, secara ringkasnya, tema dipilih pada tahun ini masih lagi tema yang luas. Namun walau bagaimanapun dia mencabar kita untuk tidak lagi dari tema. Apa juga tajuk yang dipilih pada petang ini, saya yakin rakan-rakan semua telah bersedia untuk membawa berdasarkan tema yang kita berikan. Secara mudah, komen ataupun pemarkahan pada petang ini. Yang pertama, waktu yang diberikan adalah 5 hingga 8 minit seperti biasa. Saya ulas punya masa. Ataupun sebelum tu penjaga masa kita boleh dipilih seperti tidak duduk sebagai penjaga masa. Kita tetap memiliki kalau pada minit yang kelima. Sekali. Minit yang ke-7 2 kali. Dan minit yang ke-8 3 kali. Bila mas ikut titik. Ada masa saya ini. Bagus. Meski pemarkahan mudah saja, 50% adalah isi. Apa penekanan pada kali ini kita berikan kepada isi. Dan kita nak lihat isi yang maksudnya sampai, isi yang dapat dirasai, isi yang dapat dihayati. Dan ini dilayani dengan 50% lagi kemahiran yang terukur, iaitu suara, bahasa tubuh dan lain-lain. Baiklah. Rakan-rakan perjuangan, sebelum kita mulakan sesi pada petang ini ada soalan? Ya, ada saran tak? Ya. Ujung dapat ada saran. Ya, sebab apa yang kita belajar, untuk kali ini kita wajib saran. Lupa je lah. Lupa? Lupa tak dosa. Tak pernah lah. Lupa apa? Tunggu sampai ada masalah. Tak payah. Lupa tu kita tak lupa apa dah tahu ya Allah pada masalah kan. Saran awak. Baiklah. Kita mulakan undian dulu. Bagus. Undian. Jadi cara undiannya adalah saya nak beri masing-masing bagi saya lah yang beri. Boleh tak? Kalau untuk saya lah yang beri kan? Saya beri. Saya nak biar bawa. Cepatkan satu. Sebut siapa pun satu. Allahu Akbar.
Kasih lah. Kenapa belum? Belum lagi. Ada apa? Ada apa? Mana ni kau ni? Nampak buka. Nak Rugi. Berdua hanya sekali. Hero tadi bila? Berdua hanya sekali. Dari belakang. Okey, bila? Untuk maklumat para juri, boleh saya dapatkan nombor masing-masing? Okey, tengok pada nama situ. Tuan siapa nombor tu? Apa? Satu. Last kita akan negotiate. Negotiate. Siapa nama apa? Dapat nak negotiate. Saya nombor 10. 10. Nombor 10. Apa? Nombor 8. Saya nombor 6. Saya nak nombor 10 lah. Berapa nak bayar? Siapa nak bayar nombor 10? Nombor 2. Siapa nak bayar? Nombor 10. Bayar nombor 5. 5. Buat Hashim. Buat bayar nombor 1. Satu, dua. Jadi, projek 4. Tolong. Tuan-tuan, 7. Haji nombor 9. Asad 8. Syami 3. Jadi Haji nombor 9. Okey. Aku tengok dari rumah apa ni kebangsaan. Nanti bila bekerja tu, kalau kita nak buat data seperti jadi, pembahasan suara itu buatlah data itu masuk ke komputer ini. Nanti anda akan satu data apa dia? Terus ada 2, kita akan baca. Baiklah, rekan-rekan seperti yang dikasih, juri kita pada petang ini 3 rakan kita. Yang pertama, sepertilah sebagai ketua juri, Tuan Khairi kita, Tuan Kuak. Yang kedua, Tuan Syami. Dan yang ketiga, Eki Riz. Terima kasih kerana atas kesediaan untuk menjadi juri pada petang ini. Hadiah kita pula. Nombor 1, iPhone. Nombor 1 untuk tadi 300 bersama dengan piala kemenangan. Kemudian ada barangan, 2 barang. Yang pertama adalah Al-Quran dari Yayasan Al-Baghdadi, dan satu lagi sebuah buku daripada Grup Sinergi. Mudah-mudahan bermanfaatlah. Nombor 2, hadiahnya RM200 bersama dengan trofi, dan juga hadiah kiringan daripada Al-Baghdadi dan kedai buku Sinergi. Nombor 3, hadiahnya adalah 100 bersama dengan trofi dan juga Al-Quran dekat Al-Baghdadi dan juga buku daripada kedai buku Sinergi. 2 satu hati. Nombor 4, nombor 5 juga mendapat trofi dan juga buku daripada Al-Baghdadi dan Sinergi. Dan yang lain yang tak dapat nombor tu, kita akan bagi voucher cuci kereta premium. Ini ditajuk oleh Tuan Amlan kita, Pusat Bandaraya. Ya. Ada juga ya. Baiklah, untuk tidak buang masa, juri selama bersedia? Bersedia. Untuk maklumat rakan-rakan, kita mulakan sekarang. Boleh kita berhenti solat asar selama 20 minit bagi masa. Kita sambung lagi sehinggalah sampai pada keputusan dan puasa pada petang itu 26 ya. 26 insya-Allah. Dan selepas buka puasa kita ada masa untuk takbiran dan menghabiskan kuih yang ada. Untuk maklumat rakan-rakan, pada petang ini kita tak makan besar kan. Kerana tahun lepas 2 tahun dah banyak makanan yang terpaksa kita buat balik. Jadi saya tak tolong kan. Kita makan segala tak saja. Ini walaupun pun ada nasi jangan lupa. Ada nasi dan ada minuman. Sirap tu saya buat sendiri. Bukan saya lah, buat rumah saya buat. Dan ais kita bawa ais berasingan. Dan kalau masih sirap Bandung, saya buat susu sekali. Jadi boleh buat sendiri. Baiklah, untuk tidak membuang masa. Kita dengar pidato Piala Ramadan.
Tahun 2025 kita mulakan. Boleh. Boleh sekali bantu kita kan. Jangan suka ketinggian. Tidak mau membuang waktu, mari kita mulakan pertandingan pidato Eid Ramadan 2025. Peserta pertama kita tampilkan Tuan Hashim Muhammad daripada Petas Cawangan Kajar dengan tajuknya doa. Manusia yang hidup kat bumi ini ada dipuji dengan berbagai ujian. Ada dipuji dengan kemiskinan, hutang yang membelenggu, ada dipuji dengan sakit yang tak pulih-pulihnya hingga menyebabkan kematian, dan ada yang dipuji dengan kekayaan seterusnya kekayaan. Ketiga saja yang dipuji, malah para anbiya, para nabi dan para rasul dipuji dengan ujian yang jauh lebih hebat. Soalannya, apakah solusi dan ujian dan rintangan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan juri profesional ke depan ini dan semua rakan-rakan. Apa itu doa? Doa adalah satu permintaan manusia kepada Tuhan pencipta. Apa yang kita dapat dengan doa? Ada 4 perkara yang kita akan dapat, yang saya ingin terangkan kepada kongsi dengan tuan-tuan tentang doa. Tentu di antara kita ada terbuku di hati yang sentiasa kita minta dengan Tuhan kita. Setiap masa kita ulang dan ulang. Ada 4 perkara yang kita kena tahu apakah tentang doa ini. Yang pertama, apakah yang kita dapat daripada doa? Yang pertama, doa adalah ibadah, tentunya kita mendapat pahala. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, berdoalah kepada aku, nescaya akan aku kabulkan. Barang siapa yang tidak beribadah dan berdoa kepada aku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hidup. Ayat ini menggambarkan betapa kerasnya doa itu. Yang pertama, kita akan mendapat pahala dan doa itu adalah ibadah. Yang kedua, kita akan mendapat menukar takdir. Anda bayangkan anda dilahirkan miskin, berdoa, berusaha dan merubah menjadi kaya dan sebagainya. Yang ketiga, doa itu sendiri akan dikabulkan oleh Allah SWT dan seterusnya memberi kita ketenangan sebagai manusia dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, apakah struktur doa itu pada mula sampai akhir? Apa yang kita perlu minta? Yang pertama, kita perlu minta keampunan. Sebagai manusia, kita sentiasa melakukan dosa. Nabi Muhammad SAW berfirman, berpesan kepada kita, ada sepotong doa yang ringkas saja yang kita kena amalkan 10 Ramadan terakhir. Maksudnya, Bismillahirrahmanirrahim, oleh Allah yang Maha Pengampun, lagi suka mengampunkan, ampunkanlah kami. Doa yang simple saja, doa yang mudah saja, senang saja. Tapi itulah doa pertama yang kita mohon. Dan yang kedua yang kita perlu mohon adalah minta Allah syukur, ataupun minta kita dijauhkan dari api neraka. Dan yang ketiga, barulah kita minta orang sihat,
mengkaya dan sebagainya. Dan ketiga yang terutama adalah waktu-waktu mustajab doa. Dalam bulan Ramadan ini, sepanjang bulan Ramadan ini adalah waktu mustajab doa. Tapi ada waktu yang lebih mustajab, iaitu yang pertama 1 jam sebelum masuk waktu buka. Lagi dekat dengan waktu buka, lagi dan berdoa. Kerana pada masa itu ramai orang tidak berdoa sebab sibuk dengan buat air, tengok channel TV, phone handphone dan sebagainya. Waktu kedua, waktu mustajab doa ini adalah waktu sahur. Di mana waktu sahur adalah 1/3 malam yang malaikat sedang tunggu doa kita untuk diangkat dan bawa ke langit. Seterusnya, waktu 3 yang mustajab doa adalah waktu setiap solat sunat ataupun solat fardu kita di sudut terakhir itu. Inilah seadanya semakmunya. Dan yang keempat, buru malam ini 10 malam terakhir ganjil, 10 malam ganjil terakhir Ramadan, malam Lailatul Qadar. Ya, semua dapat berkumpul malam ini dan mohon keampunan dari Allah SWT. Dan seterusnya, perkara yang saya ingin kongsi dengan tuan-tuan yang lebih penting adalah bagaimana doa kita ini diterima atau diproses oleh Allah SWT. Ada 3 cara Allah proses. Yang pertama, Allah gunakan serta-merta bila doa ini. Orang tuan tu aku nak jadi berjauh. Tapi saya tak nak jadi berjauh. Banyak kerja. Jangan aku tak jadi berjauh. Sekejap lagi saya boleh ikut. Saya tak jadi berjauh kan. Contoh. Jadi Allah gunakan serta-merta. Yang kedua, Allah tanggung doa kita. Mungkin dia tanggung sebulan, setahun, 10 tahun. Yang penting kita sentiasa mohon kepada dia. Dan yang terakhir, Allah simpan doa kita dan ditunaikan dalam bentuk pahala yang berganda-ganda di akhirat nanti. Seterusnya, kita merancang, Allah adalah perancang yang lebih baik. Ada sebuah kisah seorang raja yang suka pergi berburu. Setiap kali pergi berburu, dia akan bawa semua menterinya. Satu hari ketika dia pergi berburu, kudanya telah termasuk di dalam lubang kaki kuda, menyebabkan pedang yang beliau bawa telah terpotong jarinya putus. Datang seorang lelaki kata, apa betul? Sebab dia harap diampun, harap Tuhan kita sabar. Rancangan Allah lebih baik daripada rancangan kita. Apa? Tuan apabila begitu, jari apa dah putus? Pengawal tangkap terhaka ini, pasung dia dan sumbat di dalam jari. Setelah pulih daripada cedera, sang raja kembali lagi ke hutan untuk berburu. Kali ini bawa menteri yang lain. Berkeliling jauh di tengah hutan, dan kali ini dia ditangkap oleh penduduk asli. Penduduk asli ini mau menyembahkan rombongan ini kepada dewa. Satu demi satu menteri dia potong lehernya dan disembahkan kepada dewa. Sampailah giliran sang raja. Apabila diperiksa, raja cacat. Dia tak ada jari tadi. Jadi dilepaskan. Setelah dilepaskan, dia kembali ke istana dan bertemu dengan menteri tadi. Dia berceritakan semua hal itu. Jadi menteri kata, nombor tuanku, rancangan Allah lebih baik daripada rancangan kita. Kalau dah masuk penjara, pun berdekat begitu. Kalau tak saya ikut, tentu mungkin saya juga terkorban. Itulah kerana saya, kita merancang, Allah menentukan tugas kita adalah minta dan minta, ulang dan ulang. Sarangan saya, gunakan Ramadan ini supaya mungkin berdoa, moga apa yang dihadapkan diperkenankan Allah. Akhir kata dari saya, bulan puasa banyak cabaran, bulan puasa banyak godaan, harap dijaga laku dan tingkah selama bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan barakah. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Hashim atas penyampaian yang bagi saya banyak puisian yang berguna untuk kita kongsikan bersama-sama. Ya. Terus kemudian, tema kita adalah keimanan dan kesabaran. Kita berpuasa dan apa?
Dalam Quran yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan berpuasa ke atas kamu sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka yang dahulu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Rupa-rupanya kita puasa itu nak jadikan kita bertakwa. Apa takwa? Tahap paling tinggi daripada keimanan. Ya. Jadi pada hari ini kita sama-sama perkasakannya dengan ucapan daripada rakan-rakan kita. Saya rasa juri telah bersedia. Kita tampilkan peminato yang kedua pada petang ini. Yang kedua seperti yang kedua. Masna Abu Bakar. Mana yang kedua? Tebak. Kalau bagi 300 boleh. Kalau tidak boleh. Kalau bagi 300 sekarang tak. Saya sambut teknik. Baik, peminato kedua kita adalah Masna Abu Bakar daripada Kepentas Pusat Bandaraya. Dengan telefonnya. Telefon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya percaya semua yang ada kat sini mempunyai telefon masing-masing. Jadi saya minta tuan-tuan untuk pegang telefon masing-masing. Cuba tuan pegang telefon. Pegang dia. Okey. Kemudian angkat sedikit dan hala kepada saya. Okey, saya nak scan semua ni. Saya nampak semua yang ada kat dalam telefon ni. Okeylah. Dahulu telefon ni sebesar batu. Sekarang ni telefon ni senipis biskut. Dulu kita nak dapat susah. Sekarang bersepah-sepah. Mana-mana pun kita boleh dapat. Jadi kita tahu dah, telefon ni adalah satu alat keperluan untuk dalam kehidupan kita. Semuanya sangat bermanfaat. Telefon kita boleh cari ilmu untuk meningkatkan keimanan. Gaida Salsabila telah membuat kajian mengatakan individu dewasa seperti kita ni menggunakan telefon melebihi 7 jam satu hari. Bayangkan, melebihi, bukan kurang, lebih pada 7 jam. Jadi tuan-tuan semua daripada tingkat 3 tahun sampailah ke dewasa, sampailah ke warga emas, semua guna telefon. Tapi persoalannya, kita guna telefon atau telefon guna kita. Sebab apa? Sebab bila kita guna telefon, kita boleh tengok. Telefon ni boleh membuatkan kita tertarik. Tengoknya contoh Tuan Asad lah. Tuan Asad, dia tengok telefon, tujuan dia untuk tengok waktu je. Dia tak pakai jam, dia lupa. Hari ni dia lupa pakai jam, dia nak tengok waktu. Dia tengok 1 jam lebih, dia tengok. Nak tengok waktu ni. Sebab dia tengok lagi, tak dileka. Keduanya kita pandai berbohong. Berbohong tuan-tuan, menipu. Contoh Tuan Saiful. Tuan Saiful, dia datang sini pukul 3. Dia sendiri mesej dia cakap OTW. Tuan Han, dia tak ubah lagi, dia tengah mandi. Saya sampai 4:55. Bayangkan telefon tu. Telefon ni juga seperti sahabat kita tuan-tuan. Bagaikan isi dengan buku tu. Mana kita pergi kedai mamak, pergi office, pergi pejabat, pergi bilik air pun kita bawa. Tak lekang daripada hidup kita. Jadi tuan-tuan, cabaran telefon ni sangat tinggi. Kalau iman kita tak kuat, cabaran masuk. Jadi keimanan kita jatuh. Kamus Dewan mengatakan keimanan itu adalah keyakinan yang teguh kepada agama. Manakala cabaran yang berasap-asap di kita ni adalah halangan yang menggugat kita punya keyakinan kepada agama. Jadi tuan, berhati-hatilah kita menggunakan telefon. Beringatlah kita kena taubat. Jangan biarkan kita ni dijajah. Cukuplah beritik, cukuplah jemput untuk menjajah kita.
alat komunikasi yang kecil ni pun boleh menjaga kita. Kenapa tuan-tuan kita biarkan? Jadi tuan-tuan tengok, kalau kita di pejabat, ini saya bagi contoh di pejabat lah. Kita bekerja di pejabat 9 jam. 9 jam. Tolak satu jam rehat, 8 jam. Kerja adalah ibadah. 8 jam kita dapat ibadah, dapat pahala di pejabat. Tapi kalau dah pagi-pagi kita buka telefon, kita tengok permainan online, nak tengok legend tu yang main tembak-tembak tu, memang leka tuan. Sangat leka. Sampai kan bos panggil, bos nak pergi mesyuarat, hari kita nak fight, kita pun masuk. Bila bos keluar pergi meeting, pergi mesyuarat, hilang je pak, sambar terus telefon ni. Tengok, panggil kawan, aku nak beli ni lah, baju ni dia buka Lazada. Aku tengok baju cantik lah, kau ingat aku ni sesuai tak ada apa lah. Kawan tinggi aku tengok kau ni sesuai tak ada pink. Dia pun ambil, masuk bakul, dah sejam lebih. Bos tak balik lagi, kita tak balik lagi. Masuk, kalau dia pergi tak apa, dah habis dah. Ini dia masuk, dan ada kena ada di masa tambahan untuk dia buat pembelian. Kemudian tuan-tuan, di pejabat juga, kalau kita bekerja tu, dah tadi dia membeli dalam talian tu maka masih 2 jam. Daripada 8 jam ibadah ni, tolak 3 jam, 5 jam. 5 jam lah ibadah dia. 5 jam ni lagi masuk duit berjalan ni buka 8 jam. 3 jam tu apa jadi duit kita tuan-tuan? Fikirkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, penggunaan telefon ni sangat tinggi, sangat memerlukan dan sepatutnya kita kawalan penggunaan. Bayangkan kalau buat, saya tak ingat nak buat apa buat. Buat tiba-tiba datang dekat sebelah kata, kau tengok telefon aku ni 5 batus dah tinggal. Punya dah pendek nak cari pengecas ni. Pendek sangat. Kalau dah mati bateri dah habis dah aku. Nampak? Kalau bateri dia lemah, dia pendek semacam. Dia berlabah cari pengecas. Tapi kalau iman dia lemah, dia pendek tak? Ada tak dia nak pergi cari ilmu? Ada tak dia pergi ikut salah nak buka ilmu, nak dengar ceramah? Tak ada, kan kurang. Jadi tuan-tuan, kita kena sedar. Jadi tuan-tuan tahu tak macam mana kita nak tengok dalam satu hari kita guna berapa lama? Tak tahu kan? Okey, kalau tuan-tuan buka telefon, pergi pada tetapan tu, dan tuan-tuan akan pergi digital well-being. Dia akan tunjuk berapa jam penggunaan sehingga hari ni lah, time masa ni lah. Sampailah pukul 12 nanti, dia akan paparkan. Apa ni, dia punya ni terperinci tuan. Ni kita guna untuk show, membeli belah berapa, main game berapa jam, semua ada. Kita tengok dia. Jadi tuan-tuan, telefon ni kita boleh andaikan telefon, kau lah sahabat, kau lah musuh, kau lah musuh, kau lah anugerah, kau lah musibah. Jadi tuan-tuan, mulai hari ini marilah kita mengawal penggunaan telefon agar keimanan kita tidak menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Cik Mazna mewakili Pusat Bandaraya dan mewakili dirinya sendiri. Bila beritahu saya nak cabar diri saya, bagi kau bagi katanya. Dan alhamdulillah beliau telah menyampaikan pidato sesuai dengan yang dirancangkan. Alhamdulillah. Tadi ada definisi keimanan, ada definisi cabaran. Apakah definisi takwa? Apa takwa? Takut nak buat. Saya Umar pernah ditanya oleh Umar bin Ka'ab. Umar bin Ka'ab, Umar tanya Umar bin Ka'ab, wahai apa dia? Wahai sahabat, apakah mana takwa? Umar bin Ka'ab tak jawab, tanya balik Sayyidina Umar. Umar, pernah tak kamu berjalan di jalan yang banyak duri? Umar jawab, sebab Umar kan? Asal. Jadi Umar menjawab, aku akan berjalan berhati-hati. Aku pernah berjalan yang banyak duri. Umar tanya lagi, apa kamu buat Umar? Umar berkata,
berjalan berhati-hati agar tidak terpijak dengan. Aku akan memperhatikan, itulah dia takwa. Kamu berjalan dalam hukum ini berhati-hati agar tidak terpijak larangan Allah. Itu mana takwa ya? Kita pergi pada pembicaraan berikutnya, yang ketiga. Jadi silakan. Naik anak muda kita. Dengan tajuk lafaz syahadah. Kita kedepankan Syahmi Aiman Zainal Azman. Syahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua. Hadirin sekalian, siapa di sini pernah menjadi latihan khidmat negara angkat tangan? Satu, dua orang, tiga orang termasuk saya menjalani khidmat negara. Yang lain, saya yakin dan percaya umur anda semua sudah melebihi 40 tahun. Saya tak layak. Sewaktu saya menjalani latihan khidmat negara, saya diberi satu tugasan oleh seorang ustaz. Siapa yang hafal lafaz syahadah, ekor jalanlah titik keliling surau. Pada itu saya menghayati segala kepengurusan daripada ustaz. Selepas itu saya datangani oleh sahabat saya. Ni. Kenapa? Aku tak reti dengan lafaz syahadah ni. Kau boleh tolong tak dalam bahasa Arab ni kau jadikan dia bahasa Melayu. Masuk dia sekali. Ini sekalian. Saya macam umur 18 tahun 19 tahun tidak boleh melafazkan syahadah. Usahlah sembang berkenaan dengan iman, berkenaan dengan solat, berkenaan dengan bacaan Al-Fatihah. Cabaran bersyahadah sekalipun tidak lepas sekalian. Jadi dulu saya sekalian, bagaimana saya nak bantu mereka ni? Setelah berfikir, saya dapat satu ilham. Apa kata kita menyanyi? Menyanyi? Lagu apa? Lagunya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Pada waktu itu pula viral satu asrama menyanyikan lagu ini. Dan Alhamdulillah pada keesokan harinya mereka berjaya lafaz syahadah dengan sebaik-baik. Namun soalan sekarang ini ialah, adakah cukup lafaz syahadah dengan mulut sahaja atau di bibir sahaja? Saya teringat kata-kata terindah daripada Sandy Tan. Beliau pernah berdiri di sini dan berkata, iman bukan amalan sekadar-kadar. Bukan sekadar amalan sekadar. Kita mengaku kita beriman, tetapi solat kita tunggang-langgang. Kita mengaku kita beriman, tetapi bila bulan puasa kita mencari plastik sampah warna hitam di restoran. Kita mengaku kita beriman, tetapi kita tidak menutup aurat, berpakaian seksi dan sebagainya. Hadirin sekalian, bagaimana nak selami iman ini? Iaitu menjiwai lafaz syahadah ini. Bagaimana pula nak menjiwai lafaz syahadah ini? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya jika kamu berpegang teguh pada dua perkara itu. Iaitu apa hadirin sekalian? Al-Quran dan As-Sunnah. Bacalah Al-Quran dan As-Sunnah hadirin sekalian. Tapi ada timbul satu persoalan lagi. Syami, aku baca Quran hari-hari, tapi kenapa jiwa aku kosong? Kenapa
kemanusiaan iman itu tak ada. Jawapan mudah sekalian, iaitu kita tidak faham apa isu kandungan yang kita baca Al-Quran selama ini. Sebab itu sekalian, bukan saja kita membaca Al-Quran, tapi kita baca dan terjemahannya supaya kita juga faham bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu bersuruh Allah. Sebut saja pasal Al-Quran, namun kita tahu bahawa kehebatan daripada ayat Al-Quran. Sebut saja soal akidah, ibadah maupun perkara sains. Bagaimana hanya sebuku Al-Quran ini boleh menceritakan turun di hujan. Bagaimana tu sebuah Al-Quran ini boleh menceritakan kelahiran seseorang manusia daripada segumpal darah terus menjadi seorang manusia yang berjaya. Bagaimana sebuku Al-Quran ini juga menceritakan betapa dahsyatnya hari kiamat hari saya. Sebab itu penting untuk kita bukan sahaja membaca Al-Quran, tetapi mendalami menulis terjemahan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana pula untuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah dalam ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Imran ayat 31 bagi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, wahai Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Allah akan mengampuni dosa-mu. Semuanya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sebab itu, untuk mengetahui pengorbanan Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara dia, cara hidup dia, cara berakhlak dia dan sebagainya, daripada kita tidur sampai kita bangun tidur, besok kita nak tidur, semua diajar dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu penting untuk kita bukan saja membaca Al-Quran, terjemahannya dan juga hadis Nabi SAW. Persoalan sekarang ini ialah, adakah patut kita membeli sebuah naskah Al-Quran dan hadis Nabi? Ada sebagai contoh, Sahih Al-Bukhari bernilai RM655 ini sekalian. Saranan saya, cukup sekadar di rumah kita ada tafsir Al-Quran berserta dengan hadis Nabi SAW. Apa kata, mulai sekarang ini kita tekadkan diri, hindarilah segala cabaran yang kita ada, laburkan duit untuk kita dapatkan satu tafsir Quran di rumah. Kita baca sekurang-kurangnya satu muka surat, terjemahan dan juga hadis di sini. Kerana seseorang yang mempunyai kehebatan bukan sahaja di dunia dan juga mempunyai rasa dekat di hati di akhirat. Yang paling penting, memperoleh kemanisan iman ketimbang kamu hidup di dunia tetapi jiwa kamu kosong. Akhir kata, buah nipah tumbuh merata, daunnya lebat, ada gunanya. Al-Quran dan Sunnah pegangan kita kekal bertambah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak muda Syahmi Aiman Zainal Uthman dengan tajuknya Lafaz Syahadat. Rakan-rakan seperjuangan, kita teruskan lagi perjuangan menuju ke pukul 5. Di mana pukul 5 kita akan berehat untuk solat asar. Untuk itu, saya mempersilakan pemidato yang keempat pada petang ini dengan tajuknya Meniti Sempadan Iman. Dipersilakan Tuan Haji Fadil Asri, peserta yang keempat. Tuan-tuan dan puan-puan, sekejap tadi dalam perjalanan saya ke sini, saya terserempak
dengan sekumpulan mak motor yang naik motor. Apa yang menarik tentang mak motor itu adalah bukan motor besar, tapi slogan yang mereka bawa bersama-sama dengan motor. Apa itu slogan? Tak tahu kan? Slogan ini adalah Bom hidup untuk bawa motosikal. Kata saya teringat satu ulasan pada masa saya pergi kuliah oleh seorang ustaz yang mengatakan, kalau kita tidak tahu apa tujuan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kita tersesat walaupun jalan hadapan kita terang benderang. Amat malam kita doa agar kita tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada hadirin dan juga hadirat. Tidak lupa kepada para juri, terutama sekali kepada Presiden Pemerintah Sandy. Terima kasih. Alhamdulillah. Tajuk yang saya pilih adalah meniti di sepanjang iman. Kenapa saya pilih tajuk itu? Kerana kita sudah berada di hujung. Kita hampir-hampir ke gelincir. Saya ingin memberi kiasan sebagai contohnya. Kita ingin menuju ke satu tempat. Sebagai contoh Johor Bahru, kita memilih untuk pergi ke sana dengan menaiki kereta api. Kereta api bertolak pada pukul 9 pagi. Kita sampai di sana pukul 10 pagi. Apa yang berlaku? Kita terlepas kereta api. Tapi yang lebih teruk daripada itu adalah kita tidak sedar bahawa kita terlepas. Kita masih leka, kita masih lalai, kita masih apa dan lupa. Itulah kehidupan ini. Kita lupa bahawa perjalanan kita sebenarnya adalah ke akhirat. Kita terlalu mengejar dunia, lupa pada pahala. Kita menjadi manusia akhir zaman yang kenapa Bapak? Manusia akhir zaman yang lupa. Tidak, bukan lupa. Kita ingat. Tapi kita takut. Kita terlalu cintakan. Itulah hakikat yang perlu kita terima kita itu. Maka bagi ucapan ini saya ingin memberi 3 penekanan, 3 aspek. Yang pertama sekali dari aspek apa? Dari aspek politik. Yang kedua dari aspek ekonomi. Yang ketiga dari aspek sosial. Dalam politik, bulan ini adalah bulan Mac. Bulan Mac adalah bulan kesedihan. Walaupun bulan Ramadan, tetapi bagi orang Islam adalah bulan kesedihan. Kerana apa? Kenapa? Tentu ada kata-kata. Mesti ada sebab. Kita nak beraya tiba-tiba bersedih. Kerana 100 tahun lepas, pada bulan Mac, kerajaan Islam Uthmaniyah berkorban jatuh tersungkur. Kerajaan Islam yang berada bersama-sama menegakkan Islam lebih daripada 600 tahun, tiba-tiba lepas tersungkur jatuh dan sampai sekarang tidak mampu untuk bangun. Itu adalah gambaran kita sebagai umat Islam. Kerana apa ia berlaku? Bagi pemimpin di kalangan mereka bergaduh, pemimpin di kalangan mereka tamak, berebut kuasa dan dijolokkan oleh pihak Inggeris. Tahu tak Inggeris jolokkan? Bila kita jolokkan macam sangat terbuat, cuba bayangkan sangat terbuat. Kita nampak kita jolok, maka kita lagi lah. Begitulah yang berlaku pada kerajaan Uthmaniyah. Kita melihat Turki sekarang sudah tidak seperti mana yang sepatutnya. Siapa yang pernah pergi ke Turki tentu tahu bahawa ramai di antara anak-anak muda yang tidak tahu tapi apa orang Islam. Perayaan Islam tidak lagi dirayakan. Bahkan lebih berpusat kepada hari-hari bukan Islam. Apakah kita mahu situasi ini berterusan? Tidak. Kita menghentikan. Kita bergerak pada Islam. InsyaAllah satu masa, satu hari kita mengambil benda ini sebagai sesuatu yang serius. Kita terapkan dalam Islam. Itu aspek yang pertama. Ya. Aspek yang kedua yang saya ingin kongsikan di sini adalah yang melibatkan aspek ekonomi. Kita sebagai umat Islam adalah umat yang terbesar. Dari segi majoriti yang terbesar selain daripada Kristian. Tetapi kita tidak menguasai ekonomi. Kesan apa yang berlaku kepada kita apabila ekonomi itu dikuasai oleh orang bukan Islam, kita perlu menjadi patuh. Apabila malapetaka berlaku, sebagai contohnya Palestin Islam, kita hanya mampu untuk boykot. Apa kesan boykot? Tak ada. Tak pergi KFC, tak makan pizza. Semua tak nak, semua boykot. Tapi jadi tak boykot. Ini kita Yahudi. Kenapa kita boykot? Sayang nak boykot kan?
Itulah kemampuan kita. Kerana ekonomi kita lemah, kita perlu terapkan nilai iman dalam diri kita supaya bersama dengan iman itulah kita memajukan ekonomi Islam. Kita tidak mahu Islam hanya berada di pikiran. Kita mahu menjadi pemimpin, kita mahu menjadi orang yang membawa sesuatu yang baru. Maka ubahlah cara kita berfikir, lakukan anjakan paradigma, tambahkan ilmu, berani untuk berjuang, berani untuk melawan, bukan hanya berani untuk yang ketiga adalah dari segi aspek sosial. Baru-baru ini kita mendengar kisah tentang Zulkifli. Walaupun kisah itu sudah lama berlaku, tapi kes mereka adalah kes yang baru di meja kehakiman, yang mana pelaku-pelakunya tidak berhukuman. Kenapa anak-anak kita yang dididik dengan nilai Islam, tiba-tiba iman di dada mereka sudah hilang? Cuba kita bayangkan apa perasaan mereka apabila mereka membuat keputusan untuk menyerah kawan seagama, satu aliran, sebaya dengan mereka, sampai membawa kepada kematian. Dalam Al-Quran mengatakan jika seorang mukmin dibunuh dengan sengaja, tempatnya neraka jahanam. Apakah mereka tidak tahu bahawa jadi kesalahan yang besar dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membunuh seorang mukmin dengan sengaja? Di mana nilai kasih sayang? Di mana iman? Apakah kita tidak mendidik mereka dengan baik? Apakah kita gagal untuk mendidik mereka? Masa mereka melakukan, di mana letaknya iman? Apakah iman sudah hilang pada masa itu? Apakah kita gagal sebagai pendidik? Itulah maksudnya. Apabila iman berada di kesempatan bermakna kita hampir kita benci. Masya Allah, kita doa kita teruskan mana pada iman itu dan sampai kita bagikan dan kita menjadi umat Islam yang mempunyai iman. Adalah dan akhir kata saya menyeru kepada anda yang berada di sini supaya dan juga puasa ini kita tinggalkan iman kita. Kita jadikan ibadah puasa sebagai satu ibadah yang mana kita banyakkan membaca Al-Quran sempurna dengan nuzul Al-Quran pada hari ini. Saya yakin anda semua pada hari ini membaca Al-Quran sekurang-kurangnya satu juz. Saya yakin saya percaya saya mesti betul. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan Al-Quran sebagai iman kita. Dan saran saya adalah bersyukur, tambahkan iman, dekat kepada Allah, dan supaya kita menjadi insya-Allah ahli syurga. Alhamdulillah, terima kasih. Aku rasa pakai nombor awal. Terima kasih kepada Tuan Haji. Kita beri peluang kepada satu lagi peminat kita pada petang ini. Namun sebelum itu, kita bicara tentang iman yang naik dan turun. Ya. Ketika ini kita rasa rajin nak solat, ada kita rasa tak arah, ada begitu kan? Ada kan? Seorang pelajar, kita tanya pada guru dia. Kata guru, bang guru, saya ni kadang-kadang rasa macam tak nak sembahyang, tak nak solat. Rasa pegat tubuh, rasa malam, rasa tak nak lah. Tapi saya solat juga. Adakah solat saya diterima? Aku macam mana tunjukkan solat saya? Kata dengan jawapan guru. Guru kata, solat yang dilakukan dengan keadaan memang tak solat, memang tak larat, solat juga. Itulah solat yang paling sehingga jadi orang yang ringan solat. Baiklah tuan-tuan sekalian, kita tampilkan peminatu yang kelima pada petang ini dengan tajuknya jangan sekadar puasa, jadilah luar biasa. Ditampilkan wakil dari cawangan Shah Alam, Khairul Saidi Saidul. InsyaAllah. Jangan sekadar berpuasa, jadilah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berusaha, Presiden Kepedas Cik Seritan, Barisan Paranturi yang dihormati, rekan-rekan ahli Kepedas yang disayangkan. Ramadan tiba.
Dan kita semua berpuasa. Kita menahan lapar dan dahaga. Kita bangun sahur. Kita berbuka. Persoalannya di sini, adakah itu mencukupi? Apakah puasa kita hanya setiap hari, ritual setiap hari yang datang saban tahun, atau ianya benar-benar membawa perubahan pada diri kita? Rasulullah SAW bersabda, berapa ramai di antara kita yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa selain daripada lapar dan dahaga. Hadis saya riwayat Abu Muslim. Jadi cabarannya di sini. Cabarannya di sini. Jangan kita sekadar berpuasa, tetapi puasalah juga puasa luar biasa. Di sini saya ingin kongsikan 3 perkara, 3 prinsip asas bagaimana puasa itu boleh menjadi luar biasa. Yang pertama, luar biasa dengan hati. Luar biasa dengan hati. Ramadan adalah latihan untuk menguasai diri. Jika kita mampu menahan lapar, mengapa kita tidak mampu menahan marah? Jika kita mampu menahan dahaga, mengapa kita tidak mampu menahan dendam? Maafkan mereka. Bukan kerana mereka layak diberi kemaafan, tetapi hati kita lebih layak untuk tenang. Banyakkan bersabar, banyakkan bersyukur, kurangkan mengeluh. Latih hati ini supaya menjadi bersama. Kerana ketenangan adalah ganjaran yang lebih besar daripada kemenangan ialah pertengkaran, gaduhan atas jalan gaduh, kalau apa yang kita dapat apa? Kalau kita masuk tukang boxing, tukang tinju, maafkan saya, tukang tinju, kita dapat orang kita. Gaduh atas jalan yang gaduh di pasar Ramadan, bertengkar dan sebagainya. Ini itu sama. Yang kedua ialah dengan ilmu. Jadi luar biasa dengan ilmu. Jangan hanya membaca Al-Quran, tapi berusaha untuk memahami makna. Ilmu kepentingan. Baca tafsir. Kerana kesannya lebih bermakna dari sekadar nak suara. Lebih bermakna dari sekadar nak suara. Di dalam masyarakat kita yang hidup dengan rapat dan lembang, kita mudah pengaruh ikut secara sombong dalam bahasa yang sastra. Orang yang luar biasa melakukan sesuatu, memahami sesuatu perkara dengan mendalam. Mengapa aku melakukannya? Mengapa kita melakukan perkara itu? Kita sombong. Dan yang ketiga, yang pertama tadi jumpa besar dengan luar biasa dengan hati, yang kedua luar biasa dengan ilmu, yang ketiga dengan tindakan. Bangun, jangan bermalas-malas. Kalau kita boleh menahan lapar dan dahaga, bangun. Jangan bermalasan. Banyak bersedekah. Maksud saya bersedekah di sini adalah bukan subsidi RM1. Tenaga kita, masa kita, kebaikan.
Berusaha dengan gigih. Sama ada bekerja ataupun belajar. Gunakan masa ini untuk ubah sikap kita, tabiat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan yang sebulan, tapi kesannya kepada diri kita boleh membawa perubahan sepanjang hidup kita. Jadi, gunakanlah ini, jadikanlah ini sebagai titik perubahan. Kesimpulannya, jadilah luar biasa. Jangan sekadar puasa, jadilah luar biasa. Akhir kalam, maafkan saya di hadapan. Moga berjumpa lagi di tahun hadapan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom jadi luar biasa. Wallahu a'lam dan terima kasih. Memangnya anda semua luar biasa pada hari ini, ya? Orang lain ikutan puasa banyak tempat kan. Hari ini kesempatan kita berkumpul di sini. Rakan-rakan yang dikasihi, majlis kita berehat seketika untuk memberi laluan kepada solat asar. Diberi masa kita 20 minit, 5.20 kita datangkan di sini. 5.20 kita mulakan dengan peserta yang berikutnya, yang ke-6, iaitu Muhammad Umar Ashraf Muhammad Ibu. Baik, sedia ya. Yalah, majlis berhenti rehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan perjuangan di pesta pidato di Ramadan kali ini dengan mempersilakan pemidato yang ke-6 yang akan membawakan tajuk keimanan dan keamanan. Di mana silapnya? Kita persilakan Ahmad Umar Ashraf Muhammad Yusuf, jawab cawangan ke pentas Putrajaya. Putrajaya. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada minggu lepas, kita digemparkan dengan satu insiden di mana seorang pelajar lelaki cedera letak hidungnya ditumbuk oleh seorang lelaki yang tidak dikenali hanya kerana salah faham yang berlaku di persimpangan jalan di sebuah tempat kacang. Pada petang semalam pula, kita dikejutkan dengan satu berita seorang pelajar IPT perempuan ditikam bertubi-tubi oleh seorang kenalan lelakinya, juga merupakan bekas teman lelakinya, hanya kerana alasan si perempuan ingin memutuskan hubungan yang telah terjalin sekian lama. Remeh bukan? Remeh alasannya. Namun mengapa mesti berakhir dengan keganasan? Mengapa mesti berakhir dengan perbuatan mencederakan yang boleh mengakibatkan kematian? Ironi sekali, kedua-dua insiden ini berlaku dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan di mana umat Islam dituntut untuk berpuasa, mengharungi cabaran, menahan lapar dan dahaga, bermula terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Namun bukan hanya itu kita diuji. Mental dan emosi kita turut sama teruji. Hadirin dan hadirat sekalian, adakah Malaysia ini tidak lagi aman untuk kita huni? Atau adakah keimanan makin terhakis dalam diri kita? Di mana silapnya? Hadirin sekalian, bicara soal keamanan dan keimanan, saya ada 4 soalan untuk diajukan. Pertama, keamanan merupakan satu penyakit? Hadirin, setiap kali berlakunya ketidakamanan, pasti berlakunya tumpah darah, jiwa yang terkorban, insan yang merana. Pastinya sakit, bukan? Persoalannya, jika sakit, perasaan sakit tu di mana? Sakitnya tu di
di sini. Hadirin sekalian, benar yang menanggung penderitaan hasil dari pergolakan tersebut. Namun yang lebih benar lagi, keamanan itu akan hilang apabila jiwa manusia itu rosak, hatinya busuk. Apabila jiwa kita dibelenggu dengan hawa nafsu, dibelenggu dengan nafsu dan sifat kebinatangan, maka keamanan itu tidak akan hadir sama sekali. Hadirin hadirat sekalian, apakah warna keamanan? Adakah hitam atau putih? Kalau putih yang dikatakan, maka benarlah dasar gerakan Ku Klux Klan dalam menzalimi bangsa kulit hitam di Amerika. Kalau putih kata tuan-tuan, maka kita boleh terima dasar apartheid di Afrika. Namun keamanan ini bukanlah hitam ataupun putih, bukan juga kelabu. Keamanan ini adalah apabila kita menyantuni mereka yang merempat di biru laut, di dasar kuning. Keamanan ini bukanlah apabila kita bertekad, kita menggelar markau hijau. Tapi keamanan ini adalah apabila kita menyantuni mereka tanpa mengira bangsa dan agama. Keamanan ini adalah ibarat pelangi. Pelangi tidak akan datang pada waktu hujan lebat maupun panas terik. Namun pelangi ini akan hadir apabila kedua-dua titisan hujan hadir bersama sinaran mentari. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, apakah bentuk keamanan? Andai kata kita ibaratkan keamanan ini seperti sebuah binaan, apakah bentuknya? Adakah dia seperti sebuah kota kemegahan ataupun seperti sebuah kubu pertahanan seperti Eva Mosa yang ditubuhkan untuk melindungi Melaka dari serangan musuh, ataupun seperti tembok besar China yang dibina untuk menghalang kemarahan tentera Mongol? Bagi saya, keamanan ini ibarat seperti sebuah rumah di mana di dalamnya terdapat seorang Muslim yang bisa merapatkan dahi ke bumi dalam sujud yang paling khusyuk. Sebuah rumah yang di dalamnya terdapat penganut Hindu yang boleh berterima kasih kepada Dewa Brahma dan Trimurti. Keamanan ini ibarat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat penganut Kristian dan bisa terus mengakui bahawa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan. Ibarat sebuah rumah yang terdapat di dalamnya seperti Presiden kepantas kita, Saudari Sandy, yang berbangsa Cina, namun boleh tidur lena dan bermimpi pun di dalam bahasa Melayu. Mungkin sedang berpidato kan? Saudara-saudari sekalian, di bulan Ramadan yang berbaki ini, saya menyeru kepada semua, marilah sama-sama kita bermuhasabah diri, kita memperbaiki akhlak dan peribadi, kita mengukuhkan akar pohon keimanan dalam diri,
mudah-mudahan kita dapat melahirkan keharmonian di sekeliling kita, lantas mewujudkan keamanan yang dinanti-nanti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Muhammad Ashraf Muhammad Yusof, mewakili Putrajaya. Putrajaya. Jadi rasa gugup dah berakhir ya. Rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian, kita teruskan pidato kita pada petang ini dengan mempersilakan peserta berikutnya mewakili Gajah. Katanya tinggal sebelah rumah Pak Malau. Dengan tajuknya persiapan ke sana. Kita persilakan orang lama kita yang bersedia bersama dengan pentas Puan Halimah Abdul Hamid, peserta yang ketujuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis, Cik Sandy, para juri dan rakan-rakan sekalian. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Surah Al-Anbiya ayat 33. Tiap-tiap diri pasti akan pasti mati. Saya pasti tuan-tuan dan puan-puan pernah menziarahi jenazah, sama ada ahli keluarga, saudara mara maupun rakan kawan. Pernahkah tuan-tuan membayangkan bahawa jasad yang terbujur kaku itu adalah jasad tuan-tuan dan puan-puan sendiri? Setiap kali saya menghadiri menziarahi jenazah, saya akan cuba membayangkan bahawa jenazah yang terbujur kaku itu adalah jenazah saya. Bagaimanakah keadaannya nanti apabila jenazah saya itu dikafankan, disolatkan dan dibawa ke kuburan? Namun perasaan ini berada di luar lapisan hati sahaja, tidak menerobos ke lubuk hati yang paling dalam. Kerana sekembalinya saya dari menziarahi jenazah, kehidupan saya seperti biasa, tidak ada apa-apa perubahan. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini saya membaca buku karya terakhir nukilan almarhum Dr. Muhammad Hamil dengan Muhammad Hamil. Tuan-tuan dan puan-puan kenal? Salah satu bukunya Travelog Haji Meniti Sempadan Iman adalah bestseller. Pembaca lebih 1 juta dan merupakan seolah-olah teks untuk sesiapa yang nak mengerjakan fardu haji. Apabila saya membaca buku ini, hati saya tersentuh kerana beliau mengisahkan kisah suka dan duka, dan bagaimana beliau menghadapi kisah duka bagaimana beliau bersyukur apabila menerima nikmat, dan bagaimana beliau sabar apabila diuji. Di usia 37 tahun, beliau dilantik menjadi profesor yang termuda di sebuah universiti awam. Beberapa tahun selepas itu, beliau mengerjakan fardu haji. Semasa mengerjakan fardu haji, inilah merupakan titik hijrah di mana dia sedar bahawa kehidupan ini bukanlah untuk mengejar pangkat profesor, mengejar harta, mengejar keuangan maupun populariti, tetapi tujuan hidup ini lebih tinggi, iaitu mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, menggunakan potensi segala nikmat yang diberikan oleh Sang
dengan hadiah, dibawa ke rumahnya, dijamu dan dikongsikan. Dan sekiranya kembalinya beliau ke tanah air dan tawarkan pula menjadi profesor di Universiti Kuala Lumpur. Itu juga lah beliau menggunakan segala kesempatan untuk berkongsi ilmu dengan kebebasan yang diberikan oleh pihak universiti. Dia pergi ke seluruh pelosok negara berkongsi ilmu tanpa apa-apa bayaran, percuma. Di usia 50 tahun beliau memiliki pertama dengan serangan jantung 3 saluran keseluruhan menghadapi pembedahan dan sebagainya. Beberapa tahun selepas itu diserang pula dengan Bell palsy. Tahu tak apa dia Bell palsy? Gangguan saraf yang menyebabkan bukan herot. Dan di umur 58 tahun, doktor mengesahkan bahawa pintarnya tak berhenti. Dalam masa itu dia meneruskan aktiviti yang tak semampu mungkin. Pada umur 58 tahun, beliau menerbitkan Karya Terakhir. Para pembaca bertanya, Prof, kenapa tulis buku terakhir? Kami masih lagi ingin membaca hasil tulisan Prof. Masa saya semakin suntuk. Saya ingin menghabiskan tulisan saya dalam keadaan bunda saya masih waras dan saya mampu lagi menuliskan. 2 tahun selepas itu, beliau dipanggil oleh Sang Pencipta. Ribuan manusia menziarahi jenazah. Mari kita ambil inspirasi daripada kehidupan Prof ini. Mendapat nikmat, diuji, tetapi menggunakan setiap kesempatan, ya, setiap nikmat untuk memberi manfaat kepada orang lain, kepada masyarakat. Bagaimana? Di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita membuat persiapan yang terbaik. Akhir kata, andai kata saya pergi dulu, tuan-tuan dan puan, ingatlah saya pernah berdiri di sini mohon doakan agar bersaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 minit 40 saat. Kita ucapkan terima kasih kepada Puan Halimah di atas inspirasi yang diberikan melalui pidato beliau seketika nanti. Banyak ibrah yang boleh kita pelajari dari pidato-pidato pada petang ini, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu lonjakan pada kita untuk menjadi seorang Ramadan kali ini lebih baik berbanding Ramadan sebelum ini, insya-Allah. Rekan-rekan sekalian, kita teruskan perjuangan pada petang ini dengan mempersilakan pemidato yang ke-8 yang membawa tajuk keimanan dalam sufi dan Buddha mewakili cawangan Kelang. Dipersilakan Tuan Asad Ali Khan Muhammad Jempal Qasim, peserta yang ke-8. Silakan. Dari angin bumi pasir bertemu dengan haruman nawastu dan cendana bumi. Hari ini ingin saya bawakan 2 fikrah dari bumi yang berbeza bertemu di pejabat kepentas untuk kita semua memaknai apa itu keimanan. Kenapa sufi? Kenapa Buddha? Ingatlah rakan-rakan sekalian, kita di Malaysia ini memiliki masyarakat yang majmuk, maka bicara keimanan itu bukan milik Islam sahaja, bukan milik Muslim sahaja. Harus punya empati untuk memahami keimanan daripada agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain. Oleh itu, saya ingin berkongsi agar kita memaknai keimanan itu dari sekurang-kurangnya 2 sudut pandang ini.
kongsikan tentang satu konsep yang biasa kita fahami dengan keterikatan, pautan. Iman saja mesti ada berpaut kepada suatu, terikat kepada suatu. Namun dua fahaman ini akan membawa kepada keberlepasan. Bagaimana Sufi dan Buddha melihat iman itu adalah satu keberlepasan, bukan sesuatu yang menyesatkan, mengikat. Jadi para juri yang saya hormati dan rakan-rakan pembidatu yang saya hargai, yang pertama sekali saya akan kongsikan daripada bumi India, iaitu seorang filsuf dan seorang pemikir yang bernama Nagarjuna. Jadi beliau adalah orang yang membawa satu konsep dipanggil sunyata. Kalau dalam Sanskritnya itu rupam sarvam sunyata. Bermakna sunyata itu datang daripada perkataan kekosongan. Rupa itu ada form, ada bentuk. Jadi apa itu sunyata? Mungkin perkataan ini sesuatu yang janggal, tapi saya yakin bila saya kongsi perkataan ini masih kita gunakan setiap hari dalam hidup kita, begitu dekat. Hari ini di dalam bahasa Melayu kita masih menggunakan dalam kata sunyi. Ini datang daripada etimologinya, datang daripada sunyata. Sunyi itu satu ketiadaan. Sepi, kosong. Persoalannya kekosongan dan kesepian dari apa? Apa yang nak disunyikan, apa yang nak dikosongkan? Dalam konteks ini, Nagarjuna berkata, manusia ini syarat dengan hasrat dan keinginan. Aku mahu kaya, aku mahu berkuasa, aku mahu cinta. Semua itu kita dapat, lalu kita minta lagi. Harta yang lebih lagi, kuasa yang lebih lagi, cinta yang lebih lagi. Maka setiap keinginan ini mempunyai apa yang dipanggil kebisingan. Kebisingan dalam akal, merasuk minda kita. Jadi kebisingan inilah yang Nagarjuna kata perlu disunyi dengan berlepas. Segala keinginan-keinginan yang tidak wajar tadi itu dilepaskan. Dan dilepaskan ini tidak juga bererti membuang ataupun tidak mengejar apa yang kita mahu capai. Bahkan dalam konteks Islam tadi itu bersedekah itu sebenarnya kita berlepaskan harta itu. Dalam kita berhubungan, jadi kita berlepaskan juga perasaan cinta kepada pihak tersebut. Itu perkongsian, jangan semuanya dikuasai atau didominasi oleh diri sendiri. Jadi itu konsep yang dipanggil sunyi atau sunyata. Seterusnya, daripada bumi Parsi pula kita mahu melihat fikrah sufi tadi itu berkenaan dengan konsep yang dipanggil fana. Saya yakin ramai di sini sinonim juga dengan perkataan ini. Fana ini kalau dari segi bahasa itu maksudnya lebur, kan? Hancur. Persoalannya, apa yang dihancurkan, apa yang nak dileburkan? Iaitu keegoan ataupun keakuan, kebanggaan aku. Ini perlu dileburkan untuk mencapai keimanan yang lebih. Jika keegoan diri tidak mampu, maka kita boleh sebut seperti kes baru-baru ini di mana seorang Muslim yang berpuasa tadi menampar orang yang bukan Islam tadi yang tak puasa kerana tidak mampu meleburkan ego beliau. Maka keimanan yang apa itu? Adakah keimanan begitu yang kita mahukan di bumi Malaysia yang maju?
kritikan ataupun hinaan berlaku kepada agama tadi itu, semua marah, meledak. Namun tak ada kefahaman tadi mati untuk memahami keimanan ataupun kepercayaan manusia tadi. Kerana apa? Kerana ego tadi menguasai diri. Maka itulah konsep fana. Jika sunyikan itu, kita sunyikan daripada kesaratan keinginan dan hasrat, dan fana ini kita leburkan selebur-leburnya sehingga kita benar-benar untuk benar-benar kita lepaskan. Maka dengan dua jalan yang berlainan ini menuju kepada satu arah, iaitu berlepas. Agar dengan berlepas ini, rakan-rakan sekalian, kita mampu meningkatkan keimanan kita. Sekian. Masa mungkin ada 7 minit 18. Rakan-rakan dikasihi, masa saya memujuk mana saya datang untuk turut menyerikan pertandingan kita pada petang ini, apa yang saya inginkan dari beliau adalah perspektif yang berbeza. Alhamdulillah beliau memenuhi keinginan saya itu. Daripada petang ini kita dapat gambaran yang lebih jelas dan luas tentang keimanan berdasarkan kepada agama lain. Dan kita pegang seperti yang ada apa dia? Sunyi dan fana. Sunyi dan fana. Baik. Dan kita tak sunyi kerana kita masih ada lagi beberapa orang berpidato yang akan meneruskan pidato kita pada petang ini. Rakan-rakan dikasihi, kita tampilkan pidato yang berikutnya. Pidato yang ke-9 yang akan menyampaikan pidato yang bertajuk Redha. Itu tajuk tajuk baru dan Redha. Yang akan disampaikan oleh peserta mewakili cawangan KL TDI, kawan saya betul. Mesti tinggal. TDI. Jadi okey. Silakan. Tuan Muhammad Nur Fazli Abdul Johar, peserta yang ke-9. Hidup TDI. Hidup kita umpama sekuntum bunga, cantik, wangi, keajaiban daripada ilahi. Bayangkan bunga yang berwarna-warni timbul dengan ajaibnya daripada sepohon pokok. Begitulah kegembiraan yang mak ayah kita rasa apabila kita dilahirkan. Betul tak? Dan seandainya kita boleh putarkan masa kembali kepada saat kita dilahirkan, menangislah kita kegembiraan dilahirkan di dunia yang fana ini. Betul tak? Jikalau hidup kita umpama bunga yang mekar ini, kenapa kita diuji oleh cabaran di dunia yang datang bertimpa-timpa? Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan cabaran keluarga, ada yang diuji dengan cabaran diri sendiri, ada yang diuji dengan cabaran keluarga, dan ada yang diuji dengan cabaran dunia. Sehingga bunga yang mekar itu jadi usang, layu, dan layaknya jatuh ke dalam tong sampah. Tuan dan puan, salam Ramadan. Apakah yang kita gambarkan dengan hidup kita? Adakah hidup kita ini bab kata pujangga barat itu umpama
roller coaster. Kita kadang-kadang berada di atas, berada di bawah. Tugas kita hanya menyelesaikan masalah. Adakah itu tujuan hidup kita? Ataupun kita hendak mendengar kata-kata bijaksana daripada cerdik pandai mengatakan bahawa hidup ini seumpama pelayaran, di mana kita boleh mengemudi kapal kita menuju ke mana yang kita hendak pergi, ke kiri ataupun ke kanan, ke benua Afrika ataupun ke benua Amerika. Kita adalah kapten kapal kita. Ataupun adakah ada lagi makna di dalam hidup kita ini yang bertunjangkan yang satu, yang bertunjangkan keimanan ataupun yang bertunjangkan satu kuasa yang maha besar, sehingga kan cerdik pandai terulung dunia moden Albert Einstein mengatakan bahawa telah aku kaji semua pengetahuan di dunia ini dan aku bingung, dan aku mencapai satu kesimpulan di mana dunia ini tidak jadi kerana tindak balas kimia atau fizik yang rawak semata-mata. Dan tentu ada kuasa yang besar yang membuat segala benda yang berlaku ini. Tuan dan puan, izinkan saya yang hina ini berkongsi dengan tuan dan puan 3 cerita bagaimana seorang hina ciptaan ilahi ini mencari keimanan melawan cabaran di dunia fana. Cabaran pertama saya yang besar berlaku apabila saya lepas menduduki papan SPM. Dikurniakan ilahi dengan kebijaksanaan yang saya ingatkan sebagai satu anugerah, rupanya satu cabaran buat saya, di mana result keputusan yang cemerlang menundukkan saya ke bawah-bawahnya, di mana saya tidak mendapat tawaran ke mana-mana pun untuk melanjutkan pelajaran saya. Biarpun keputusan 11A1 dan saya tergolong dalam 100 pelajar cemerlang pada tahun itu, saya direndahkan, ditundukkan oleh Yang Maha Besar untuk menerima kenyataan bahawa sebab segala yang berlaku ini adalah aturan. Di situ saya tersedar pada puan bahawa sebagaimana baik kita merancang pun, aturan cabaran daripada ilahi itu tetap kita terima. Dan saya sambut, saya mekarkan balik bunga saya, di mana saya fikirkan, oh tidak mengapalah, mungkin ini cabaran saya belajar di universiti dalam negara dan saya menjadi jurutera yang dibayar gaji belasan ribu. Inilah kemuncak hidup saya hingga 3 tahun lepas saya berhentikan kerja. Keluarga saya retak menanti belak disebabkan masalah keluarga saya. Sehingga kan kemuncaknya berlaku pada bulan September tahun lepas, di mana masalah yang datang bertipa-tipa membuatkan keretakan antara di dalam keluarga saya yang saya cintai. Isteri saya yang tercinta memfailkan cerai di mahkamah. Biarpun perkara itu telah saya wujudi dan saya renungi, saya tertanya kepada diri saya, tuan dan puan, apa lagi salah saya? Saya sudah buat sesuatu yang terbaik yang saya boleh buat. Sehinggalah saya terbaca satu kiriman daripada sahabat kita, Tuan Hanis, daripada pentas Shah Alam, mengatakan bahawa hidup kita ini hanya satu saja, iaitu mencari keredaan ilahi. Buat perkara yang Tuhan reda, pahala. Buat perkara yang Tuhan tak reda, berdosa. Cari reda manusia, sia-sia. Cari reda harta benda, sesat segala. Tuan dan puan, rupanya selama ini saya mencari sesuatu yang salah. Saya mencari satu reda insan yang hina seperti saya.
Saya mencari reda hawa nafsu saya. Dan rupa-rupanya reda yang saya perlu cari ialah reda daripada ilahi. Tuan dan puan, carilah di mana tempat yang kita nak cari. Tetapi jika kita tidak tahu apa yang kita nak cari, tuan dan puan, kita tak jumpa apa yang kita nak cari. Tetapi bila kita tahu kita mencari reda ilahi, bukan reda hawa nafsu diri sendiri, barulah kita akan berjumpa kembali bunga yang mekar seperti tadi. Tuan dan puan, carilah reda ilahi. Carilah reda ilahi. Carilah reda ilahi. Kerana reda ilahi itulah ketenangan kabar ini. Kembali kepada terima kasih kepada Tuan Fazli. Hidup KL. Hidup KL. Saya KL atau seorang yang wakil kan? Ya, power. Coba di sini, normal kita masuk 2 orang kan? Saya dipelajari JPT tak boleh. Batal. Okey, baiklah, akan dikasih. Belum panggil lagi. Tak sama. Nak mula lama. Tak sama. Bukan tak nak. Biasa 300. Rakan-rakan dikasihi, antara orang yang paling bersemangat sebenarnya untuk pertandingan ini adalah peserta kita terakhir ni. Saya pun rasa terinspirasi dengan beliau. Dan bila dah ada awal-awal lagi poster keluar, dah ada yang sambut dia cakap setahun ni nasib kita lebih baik lah. Kadang tak perlu hujung waktu kan untuk dapatkan peserta. Rupanya cetusan daripada Tuan Saiful ni memberikan satu momentum yang baik kepada rakan yang lain untuk memberikan maklumat lebih awal dan memenuhi catat 10 orang peserta yang bertanding pada hari. Tapi itu tak ada kaitan dengan markah Rakan-rakan dikasihi, tetapi dengan tajuk kepercayaan kepada Tuhan, peserta mewakili Putrajaya, kita tampilkan Tuan Saiful Ikram Selamat, peserta yang ke-10. Betul depan dia tu. Bunga kembang di tapak tangan, cantik dipegang si anak. Izinkan saya mulakan persembahan. Assalamualaikum, buka bicara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kesemua kita untuk dengar sebelum ini 9 buah ucapan yang memberikan kita semangat untuk keadilan, untuk memperbaiki iman kita. Izinkan saya berkongsi dengan anda. Satu teras yang menjadikan kita sebagai seorang manusia, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Sekiranya kita yakin akan kepercayaan pada Tuhan, pada Allah SWT, kita akan menjadi seorang manusia yang lebih baik, lebih sabar, lebih bertanggung jawab. Kita persikan mengikuti perjalanan sejarah dengan satu insan yang semua orang tahu, sahabat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah. Beliau merupakan seorang hamba yang diseksa, ditarik ke padang pasir yang panas, lalu dibaringkan dan diletakkan batu yang besar ke atas dadanya. Pada tuannya menyuruh mengingkari, tidak mengaku Allah itu Tuhan. Akan tetapi apa yang keluar? Ahad, Ahad. Tuhan Allah. Kerana dia yakin tidak kira berapa banyak keserangan dunia ini, tidak boleh mengakui
nikmat Allah yang disediakan. Kedua, kepercayaan itu merupakan satu jati diri yang membentuk diri sendiri. Yang ketiga, tidak guna apa-apa pun kesenangan kita dapat menggunakan ahad. Akhirnya beliau telah dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menjadi muazzin yang pertama di dalam kerajaan Islam. Kita mulakan kisah yang kedua pula ialah kisah saya sendiri. Saya merupakan seorang pengembara, pengembara berbasikal berjarak jauh, dan dalam perjalanan itu ada satu perjalanan yang paling mencabar, iaitu antara Keluang dan Mersing. Jalan itu dan sampai berkaya basikal yang kita tahu. Pada itu jalan itu penuh dengan berbukit bukau. Kalau kita lihat ke jalan itu, nampak bukit-bukit lagi, nampak bukit-bukit lagi. Dan pada hari yang panas, penasaran, saya rasa dahaga, maka saya berhenti. Saya lihat, oh, memang airnya tak ada, makanan tak ada. Sudah, macam mana ni? Saya hampir berputus asa. Jalan tu kosong, tak ada orang. Cuaca panas, penat. Tiba-tiba di lirik mata saya nampak seorang asli datang berjalan kaki, tanpa cakap, tanpa berkata apa. Dia ambil air dia, dia beri pada saya, dan saya cakap, pada saya apa? Dan dia menunjukkan 2 kilometer lagi di depan ada kedai. Saya rasa amat baru. Dalam poket ada 400-500 ringgit, tapi tak boleh menghasilkan walaupun setitik air. Tapi tiba-tiba orang datang membantu. Dan di sini saya ambil air itu dengan tenaga yang lebih besar. Saya dapat kehadapan, meneruskan perjalanan. Dan di sini saya belajar, sungguhnya Allah itu akan membantu kita kalau kita percaya. Kedua, sebagai seorang manusia, tidak kira bagaimana ayat dari surah Al-Baqarah ayat 28, Allah tidak akan membebankan lagi dengan kesanggupan. Itu adalah cabaran. Yang ketiga, kita kena yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih, daripada 2 kisah yang mudah, kita haruslah percaya. Kepercayaan pada Allah ini haruslah mutlak. Kepercayaan kepada Tuhan ini haruslah menjadi moral kompas moral kita. Kita tidak akan berbohong, tidak akan menipu walaupun orang tak tahu, kerana kita yakin Allah Maha melihat. Kita tidak akan mengenai orang lain walaupun orang itu tak dapat balas balik, kerana kita tahu Allah itu adil. Dan kita tidak akan rasa putus asa dan kecewa dengan kehidupan kita, kerana kita yakin Allah itu Maha Pengasih lagi Maha. Di bulan Ramadan ini, sekiranya sebelum ini kita lalai dengan kehidupan kita, kita lalai dengan dunia yang fana, kita lalai dengan anak bini, kita lalai dengan tanggungjawab, kita kembalilah bersama untuk membetulkan balik kompas kita. Percayalah bahawa kepercayaan pada Allah itu menjadi tunggang utama untuk
Jangan lebih betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu saya ambil dulu satu nama. Kalau ada semua dilakukan, boleh saya berkembang lagi. Kalau tahun ini saya tak menang, tahun depan kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Apa? 7% Alhamdulillah. Bila kita berpidato dengan penonton yang dekat itu cabaran dia. Baiklah rakan-rakan sekalian, berakhir sudah pertandingan pidato tiada Ramadan bagi tahun 2025. Sekarang masih yang ada pada kita akan menunggu keputusannya. Baiklah, baik sebelum itu mari kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Tiba masanya kita menyampaikan sijil kepada semua peserta dan juga kepada pemenang. Sijil pemenang sedang disiapkan. Bagi menyimakkan masa, kita akan mempersilakan, kita akan memberikan sijil penyertaan kepada semua para peserta. Untuk itu saya mempersilakan yang berbahagia Tuan Zainuddin tampil ke depan. Silakan. Kami semua di kertas. Penau. Okey, sekarang ambil gambar. Gambar masuk ke dalam grup kita. Dipersilakan peserta pertama Tuan Hashim Muhammad. Berikutnya, Cik Mazlah Abu Bakar. Terbalik berbuang pun nak. Dipersilakan Syahmi Aiman Zainal Azman. Ustaz. Tuan Najib Fardin Asri. Putra saya. Putra saya tak tahu memang semangat. Tuan Khairul Saidin Saidul. Salam. Dipersilakan Ahmad Muhammad Ashraf Muhammad Yusof. Saya. Tapi lagu sangat tak datang. Dia ganti Pak Haji Hujas. Tanya mana tak buat di rumah tu, dia tak tahu. Puan Halimah Abdul Hamid. Apa sekacang ketujuh ni bukan yang jual kan? Dipersilakan Tuan Asal Khalil Muhammad Terima kasih. Hiduplah. Lagi iklan. Lagi iklan. Muhammad Nur Fazli Abdul Johar. Dia. Masih baik ada. Ini yang macam nak kita nak bagi campur kita bagi lah. Saya pula ikram selamat.
Tunjang, bukan tunjang. Tunjang. Okey. Salah cakap. Rakan-rakan sekalian, kita silakan. Kita untuk rakan CJ juga kepada para juri kita. Tadi betul gaduh dalam bilik tu kan. Dia tak balik bersih. Kita silakan tuan juri kita, Tuan Muhammad Khairi, Muhammad Kasim. Ajang Pak Malau. Kita silakan Tuan Syami Idris. Silakan DJ peserta kita Idris Muhammad. Putrajaya. Putrajaya. Bekas. Dia lompat-lompat. Dia bekas. Dipersilakan. Ini saya sendiri. Dia. Nanti boleh juga. Wah, orang sibuk bukan ada orang sendiri. Semua orang sebelum kita ada pesan. Kita berikan tepukan kepada tuan dan kita. Seterusnya, di dalam masa yang dinanti-nanti, ini beri kepada tujuh yang bagi menyampaikan sijil dan juga trofi kemenangan pada petang ini, saya persilakan Cik Seditan diiringi oleh ketua juri kita sampai ke pentas, dan tentu saja akan disampaikan sendiri oleh ketua juri kita. Okay. Dipersilakan. Nak ucapan tak? Tak payah. Ucapan. Sebanyak cepat kan? Okey, alhamdulillah majlis dia nak selesai lah. Belum selesai. Tahniah pada semua. Semua hebat-hebat belaka. Anda mewakili semua di kawasan tengah. Tahniah pada semua. Kita bagi tepukan. Dari bawah. Okey. Ahmad Umar. Ya, Umar. Putrajaya. 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 Oh, saya kata 4-5 je. Oh, okey. Maaf. Silap. Apa? Okey, tempat kelima. Saya kira ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tempat dapat sebab akhir katanya kalau dikalah dia akan berjumpa lagi. Ini satu dah. Tapi dah bonggar. Bonggar. Baik kau ni. Betul lagi. Okey, boleh balik dah. Boleh. Dah. Jangan. Nak masuk frame 2 orang je kan? Ini orang. Okey, jumpa lagi tahun depan. Tahun depan. Panjang apa Ya, tu? tu Jaya kau dah satu confirm lah. Slot. Kita jumpa lagi tahun depan. Ya. Kau ada semua. Okey. Tempat nombor 4. Pernah berada di sebelum beralih ke KL, di JB, kemudian Rawang. Siapakah gerangan? Oh, gerangan Dekat industri. Dipersilakan. Puan. Dia pindah tempat, bukan pindah ni. Jadi nak. Okey. Tempat ketiga. Namanya dari Pusat Bandaran.
Bola ni. Tahu wakil besar penjara ya? Seorang. Dua kat seorang. Silakan Cik Syahmi Aiman. Dua sapu aku. Okey. Ada dua lagi tempat utama. Yang ni agak-agak siapakah yang muncul kita hadapan? Naib Johar. Siapakah gerangannya Naib Johar? Naib Johar dan Kaca. Orang yang beredar. Siapakah? Hashim Muhammad. Presiden. Hidup Gajah. Hidup Gajah. Saya nak bantah. Kita juri kepada Gajah. Juri 3 orang. Saya rasa ada undi simpati di situ. Terima kasih Juli. Okey, tempat pertama. Tahniah tempat pertama. Tahniah juga. Merupakan ikon pada tahun ini. Tahun lepas daripada mana? Salam. Perasaan tahun lepas DDI tahun lepas. Okey, DDI tahun lepas. Tahun ini dirampas oleh Kaja. Dipersilakan. Aku dah tak dah. Juri Kajang habis kita. Tahun lepas jadi juri apa? Putrajaya? Tak ada. Tiga macam apa? Pemilihan yang ketiga. Aku tak berhenti. Jadi juri mana? Tahun depan jadi juri. Tahun depan jadi juri. Tak boleh. Aku tak menang kali lagi. Kalau aku bagi aku menang. Telah menyampaikan baik-baik indah kepada rakan-rakan kita, itu lebih bernilai berarti. Dia salah satu dipetik yang dibawa sampai ke mana. Kepada rakan-rakan yang lain yang hadir pada hari ini namun tidak mendapat tempat sebagaimana diharapkan, ada 5 voucher yang ingin disampaikan. Ini merupakan sumbangan daripada Tuan Amran kita, Pusat Bandaraya, dan boleh terus ke pusat servis beliau untuk mendapatkan cucian kereta premium secara percuma. Tahniah. Siapa lagi? Mantap. 5 hadiah sumbangan ini. Satu lagi. I'll repeat. Baik. Hello, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai. Ada. Kita jumpa tahun depan. Balas dendam. Baiklah, sebagai penutup acara pada petang ini, kita persilakan Puan Halimah tampil seketika ke depan untuk menyampaikan sepatah dua kata mungkin pesan kepada rakan-rakan ataupun mungkin sebagai suatu semangat untuk kita untuk terus berjuang dalam bidang pengucapan awam sekaligus menyampaikan kalimah-kalimah indah pada khalayak. Silakan Puan Halimah. Kalau ucapan spontan tu tak sempat kita nak proses. Terima kasih juga kepada Ustaz Asri ya. Saya memang tidak ada niat untuk masuk pertandingan ya, bila Ketua Cawangan Tuan Thailand WhatsApp saya, Puan apa tu jadilah peserta bersama-sama dengan Cik Hashim. Saya kata maaf lah Cik lah, saya dah tak ada stamina lah nak join. Tapi ya bila ni menerima WhatsApp daripada Sifu ni. Kalau tidak dapat resume tak apa ni. Lain ya. Orang kata dia busuk di hati paling dalam tu. Tidak ada istilah. Tidak. Ya, sebab kita menghormati guru kita. Ya, dan
So, terima kasih Cik Sandy, Ketua Juri dan Juri-Juri. Saya tak pasti saya Ketua Juri ada. Tapi insyaAllah dengan tazkirah tadi pastinya juri berlaku adil memenangkan cawangan sendiri. Jadi sedikit pesananlah dari orang kata ahli itu ahli senior. Yang tak diam, saya pun tak tahu, saya mungkin tahu, saya dah berapa lama saya di pentas ini. Sejak KPP lagi berapa lama Cik Sandy? Sangat lama tak silap saya 2012. Tapi begitulah ibarat laut ada pasang surutnya. Tapi bagi saya pentas inilah yang apabila kita membuat sesuatu yang kita minat, walaupun berat, tapi kata hati tu di situ. Walaupun Khairi, Cik Hashim tahulah buat penting juga, tapi kalau lama dah okey muncul. Dan bagi saya pentas ini menunjukkan satu ruang untuk kita menggunakan sedikit bakat, ilmu, kemahiran yang kita ada itu untuk kita kongsikan dengan orang lain. Mungkin orang lain ada macam tadi almarhum Prof itu Muhammad Kamil itu dia banyak pengalaman, ilmu agama dan sebagainya. Tapi kita masing-masing ada yang ada benda yang boleh kita kongsikan. Ini tadi Masya Allah sangat syarat ilmu, pengalaman yang kita dapat dari rakan-rakan kita. Dan itulah yang saya kongsikan dengan rakan-rakan terutamanya golongan muda. Kenapa mereka patut berada di dalam pentas ini? Tapi mungkinlah disebabkan komitmen dan sebagainya, kadang-kadang tidak berjaya. Tapi adalah beberapa yang berjaya dan salah seorangnya lawyer dan ketua muslimat daripada kalau berada di depan ni orang kata frozen. Tapi sekarang ni Masya Allah dah boleh dah mengendalikan majlis di suraunya, dah boleh dah menjadi pengacara dan sebagainya. Dan seorang lawyer itu yang kita rasa lawyer dah hebat dah. Tapi dia kata dia boleh bercakap di mahkamah. Tapi untuk orang biasa, masyarakat biasa ni dia tapi bila beberapa kali dia ke pentas, disebabkan kesibukan kami, saya nampak peningkatan. Dan inilah orang kata kemanisan. Inilah kemanisan yang Ustaz rasakan apabila melihat anak-anak didik Ustaz boleh tampil dan dapat berfungsi ilmu. Jadi saya harapkan saya dan rakan-rakan terus bersama-sama dengan kepentas ini untuk kita terus memertabatkan pidato dalam bahasa Melayu. InsyaAllah kita memanfaatkan sedikit ilmu. Mungkinlah ini yang halang yang insyaAllah kita bawa untuk bertemu Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.